Tapi punca dia kenapa intake punya gasket ni boleh jadi berminyak macam ni adalah disebabkan oleh 4 benda kecil. Saya tunjuk Okey gang, selamat datang ke Transmatic Automotive. Baik, ini adalah sebuah BMW 520D yang menggunakan enjin N47 4 silinder turbo. Tapi yang specialnya kereta ni dia menggunakan diesel. Ada je kereta BMW yang menggunakan diesel, tapi kita jarang-jarang jumpa lah. Macam dekat kita punya workshop pun ada juga yang masuk, tapi tak banyak. Owner dia kata kereta ni semput, ada jerking, semput bila bawa dalam kelajuan 80 km sejam ke bawah tu, dia akan ada rasa jerking ataupun hesitation lah bahasa orang putih dia, bawa rasa tak selesa. Jadi dia hantar kereta ni pada kita hari ni untuk kita check lah. Kita punya technician dah jumpa ada 2 perkara yang menyebabkan sengguk-sengguk tu. Jadi yang ni adalah gasket untuk intake. So dekat intake dia pun memang ada gasket, memang normal lah kereta mana-mana yang menyambungkan intake dengan enjin akan ada satu gasket lah. So inilah gasket dia. Kalau kita tengok gasket dia memang dah teruk lah, dah berminyak macam ni, dah berkeladak semua kan. Minyak pun dah berketul-ketul, kotor, hitam, dia minyak, memang benda ni problem lah. Jadi kita punya technician dah keluarkan benda ni dan kita dah tukar dengan yang baru lah. Yang baru kita dah masukkan dalam. Tapi punca dia kenapa intake punya gasket ni boleh jadi berminyak macam ni adalah disebabkan oleh 4 benda kecil. Saya tunjuk Okey, dekat tangan di sini adalah dia punya washer. Injektor akan ada satu washer, copper washer macam ni contoh. So copper washer macam ni akan duduk di antara injektor dengan enjin lah kan. Senang cerita, antara injektor dengan enjin. Jadi yang copper washer ni lah yang menghalang minyak diesel tu daripada bocor kan, daripada keluar. Jadi disebabkan oleh benda ni yang menyebabkan kenapa kereta ni dia ada sengguk-sengguk masa kita nak bawa lah. Disebabkan oleh benda ni lah. Kita tengok pun nampak ada kesan-kesan bocor kan, hitam macam ni. Okey, jadi pesanan saya kepada tuan-tuan di luar sana yang ada kenderaan, tak kisahlah Conti ke, JDM ke, lokal ke kan, yang nak servis ataupun nak repair, tak tahu nak pergi mana. Kalau area Lembah Kelang ni, boleh datang ke Transmatic Automotive. Kita dekat stesen 15 Shah Alam. Kita buka hari-hari kecuali hari Jumaat, sebab hari Jumaat kita cuti. Dan kalau tuan-tuan ada sebarang soalan ataupun nak minta quotation ke apa, boleh klik link kita di bio dan kita jumpa lagi akan datang. Bye-bye.